kawan, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes, okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal syaitan lah pula ya. So sebelum ni kita dah bincangkan pasal orang minyak, kita dah bincangkan pasal pocong pula, kita dah bincangkan pasal macam-macam konten yang aku dah buat. Tapi kali ni kita nak membincangkan pasal syaitan pula. So syaitan ni merupakan seorang makhluk halus yang diciptakan oleh Allah. So tujuan syaitan ni adalah untuk menyesatkan manusia lah. Contohnya mak ayah kita nak ajak pergi solat, tapi kita still leka macam malas lah nak pergi solat ni kan. So kita pun main lah game macam tu. So syaitan ni juga dia boleh mengacau kita guys. Syaitan ni dia boleh mengacau kita. Contohnya macam dia akan menyerupai, dia macam makhluk halus dan sama juga macam hantu lah sebenarnya syaitan ni. Syaitan ni boleh mengacau-kacau kita. Contoh macam kita tidur, syaitan tu kacau kita macam kita kena tindih macam tu, tak boleh nak bangun, sesak nafas. Itu semua benda-benda yang sama jugalah kan. So ada juga beberapa video yang aku jumpa pasal syaitan ni lah. Tapi mungkin video ni dia macam orang kata apa namanya, korang nilaikan sendirilah video tu, sebab ini konten yang aku jumpa pasal syaitan. Dan kita ada cara untuk menghalau daripada syaitan ni rasuk ke ataupun kacau kat kita. So apa kata kita masuk dalam dunia TikTok, kita nak mempelajari benda tu. Jom. Okay, first kita tengok video daripada salah seorang ahli anggota Floor 88 mengatakan pasal lagu dia ada suara syaitan. Jom. Rekod lagu 2434 Part mana? Part awal tu. Part apa ni? Bangun. Tidur lagi anak muda. Tidur tergelak. Aku tak boleh nak buat nak bunyi. Okay. Aku tak tahu tu suara aku. Suara aku. Tapi yang gelak tu aku tak tahu tu suara aku ke suara siapa. Sebab what the hell? Wow. Oh my god. Kalau bukan suara dia, agak-agak adakah makhluk tu yang main buat? Seram gila lah Mat. Aku tak boleh brand lah kalau macam ni korang. Alamak. masa rekod tu, kau bayangkan memang aku di tengah dalam studio tu, aku tengah nak cakap dalam tu, aku juga dengar suara tu kat belakang. Nilai tu. Okey. Kau pernah masuk studio recording? Berat kan? Berat. Dan dia dua lapis. Betul. Satu lapis berat, second lagi berat kan? Berat. Macam mana pintu yang berat tu boleh terbuka sendiri? Gila betul. Ish. Lagu 2434 tu lah, masa nak buat tu dia banyak cabaran. sebab lagu tu pun lagu peringatan tentang solat. Kita bila lagi nak buat satu benda ke arah peringatan dan kebaikan tentang agama, lagi besar dan berat ujian setan tu. Yang dia akan kacau, dia akan sesat kan. That's why aku boleh kata macam kes yang viral baru ni, Tafiz yang kena pukul. Aku tak tahu aku nak backup ustaz tu ke atau apa. Tapi kalau tengok kan memang budak-budak tu fly. Betul kan, lepak sisi ke, aku tak tahu tu sebab snooker ke apa, kantor isap rokok. Mungkin sebagai cikgu kau mungkin frust. Betul. Tengok budak macam tu, anak murid yang kau sayang, yang kau percaya bakal khalifah, pemimpin negara, pemimpin agama, tapi tak tahu belakang isap rokok, senyap, boleh cukup umur apa semua kan. Tapi tu cakap lagi kau nak mendidik tentang agama, lagi ni lagi besar ujian setan yang datang membisik. Betul. So kita tak tahu, dalam mungkin dalam tengah marah tu datang setan maksud pukul dia ni, pukul dia ni, kita tak tahu, Wallahualam. Betul kan. Tapi aku jadi macam tak best bila aku baca komen kata ni penunggang agama lah apa semualah, letak diri kita kat tempat orang. Syaitan ni nak kacau je. Kadang tak tahu, Wallahualam. Kadang lost control. Niat dia baik. Kalau tak ada siapa nak betulkan budak tu, biar aku betulkan. Tapi mungkin amarah tu tak dapat dikawal. Dan dirakam pula. Okey, so itu baru pertama sekali kita mendengar pasal suara syaitan yang mengacau ketika Eric ni sedang syuting satu lagu 24434. Lagu ni mengingatkan pasal solat, lebih kurang macam tu. So dia ada cara juga kalau kita nak menghalau daripada syaitan ni. Jom kita tengok. Kasturi Kijak adalah wangian kesukaan Nabi SAW. Okey. So bila apa saja yang berkait dengan Nabi SAW, benda ni tak suka. Okey. Dia akan kontra. Memang tak ngam. Okey. Dan kasturi Kijak ni dia ada aroma dia lah. So bila ada kesukaan Nabi, dia ada kelebihan tersendiri. Terutamanya haruman dia tu menenangkan. Betul. Satu,
kasturi tu sendiri. Kemudian kita ru'yah kan. Masuk lagi zat masuk dia. lagi dia punya nur Nur dia. ataupun apa ni punya zat dia lah. Contoh air zam-zam, molekul dia lain dengan air Betul? yang lain. Air biasa. Begitulah juga molekul akan berubah bila kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Macam air Yasin. Cahaya Yasin dan sebagainya, sebenarnya ada efek, ada kesan yang tersendiri. So bila kita baca kepada cecair minyak kasturi tu dengan bacaan-bacaan khusus ru'yah, so dia akan memberi kesan lah kepada pesakit. Ada tindak balas Ada dia. tindak balas yang baik. Adakah minyak-minyak lain juga kalau kita baca dia akan boleh bagi kesan yang lebih kurang sama? Setiap barang ni dia ada apa panggil peranan dia, Function dia. function dia. So function kasturi kijang ni dia menenangkan. Okey. Ada yang menggunakan wangian bunga. Betul. Kan wangian bunga pun boleh juga. Dia efek kepada tubuh kita. So tubuh kita suka kepada wangian-wangian yang tertentu. Okey. So dia memberi kesan. Okey. Yang penting tu adalah bacaan yang kita baca tu lah. Betul ke tidak kan? Contoh macam minyak dagu, baca juga. Betul juga kan? Biasa minyak dagu ni dia nak apa? Pengasih. So dia akan baca mentera-mentera Yang berkaitan dengan yang yang itulah. berkaitan dengan kesyirikan, calit. Okey. Itu kesyirikan lah. So dia memberi kesan kepada pengaruh negatif lah. So maknanya minyak ni just medium je lah. Dia medium. Okey. So nak membatalkan minyak dagu dengan minyak juga. Minyak apa? Okay guys, so itu sedikit pasal cara menghalau daripada syaitan. Contohnya kita gunakan minyak kasturi kijang. So syaitan ni dia juga boleh menghasut kita juga tau. So nanti aku akan update korang video pasal, sebab aku dah pernah tengok aku dah pernah buat video ni kepada korang lah. So korang boleh tengok video-video yang inilah ya. So dekat situ aku jelaskan kepada korang macam mana benda macam tu boleh terjadi kepada aku. Benda ni secara spontan tau, bukan berlakon ke apa ke kan. Aku dah cuba berubat pun still tak jadi. End up ada satu solusi yang aku gunakan oleh mak aku, tapi benda tu aku tak boleh bagi tahu kepada korang lah. Ini dikarenakan privacy aku jugalah. Cuma mak aku dah ikhtiarkan aku berubat macam tu. So cara dia macam aku cakap tadi, untuk menghalau daripada syaitan ni terkena adalah gunakan minyak kasturi kijang sebab dia menenangkan, ada bau wangi-wangian macam tu. Kita orang macam family aku pun nak berubatkan aku pun, nak tenangkan aku pun guna minyak kasturi kijang. Terus terang aku cakap, sumpah dia menenangkan kau lah. Tapi bukan untuk macam lama-lama tau, dia just sekejap saja, just untuk bantuan ketenangan kau sajalah. Bukannya untuk selama-lamanya. Bukan, dia hanyalah ketenangan dalam beberapa ketika sahaja. Okay guys, aku rasa sampai sini aku kita kali ini. Bye, assalamualaikum, bye.